kawan-kawan hawa kat sana berhati-hatilah sebenarnya. Minyak dagu ni dia punya buat special ni. Pasal tadi dah jumpa Tok Cha tadi pasal toyol tadi. Jadi kita tanya Tok Cha pula pasal minyak dagu. Pasal antara yang pakar membuat minyak dagu, banyak-banyak pawang ke apa, adalah Bomo orang Siam ni, Bomo Siam. Bomo Siam memang terror buat minyak dagu ni. Jadi kalau kita nak tahu apa yang paling power dalam minyak dagu ni, bukan semua perempuan mati boleh dibuat minyak dagu. Jadi minyak dagu ni asal dia daripada orang perempuan yang mati. Dia punya orang kata apa, dia kena ada syarat-syarat nak jadi minyak dagu ni. Contohlah akak mati nak ambil dagu akak jadi minyak. Tak lepas dah. Tak lepas akak. Tak lepas. Dia kena macam mana? Pasal satu umur akak dah lebih 50. Dah tua. Dia kena yang muda. Lepas tu akak mati pula, Khamis malam Jumaat kita ambil ini